Pernah tak kau senyum bila tengok orang lain jatuh walaupun kau tak untung apa-apa? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu kata, aku kesian dengan dia. Tapi dalam diam, ada rasa lega. Bukan sebab kita jahat, tapi sebab bila orang lain gagal, kita rasa diri kita tak seteruk itu. Bila orang yang lebih berjaya jatuh, ego kita bernafas. Bila orang yang sombong hancur, kita rasa dunia adil balik. Kegagalan orang lain jadi ubat senyap untuk ketakutan kita sendiri. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Schadenfreude bukan tentang benci orang lain. Ia tentang takut dengan diri sendiri. Takut kita tak cukup bagus. Takut kita tertinggal. Takut kalau semua orang berjaya, kita tak ada tempat. Sebab tu kegagalan orang lain buat kita rasa selamat. Bukan sebab kita suka tengok orang sakit, tapi sebab penderitaan mereka buat penderitaan kita rasa kurang memalukan. Mungkin yang paling menakutkan bukan kita gembira tengok orang lain gagal, tapi hakikat bahawa tanpa kegagalan orang lain, kita tak tahu macam mana nak rasa cukup. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!